Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Islam amat menitik beratkan keutuhan kehidupan beragama. Ini merujuk kepada sikap berhati-hati dan bijaksana dalam menilai ilmu agama. Menerusi ilmu agama, kita memahami perintah, larangan dan petunjuk Allah, hingga akhirnya membentuk jati diri kehidupan beragama. Perlu difahami bahawa ilmu yang tidak diketahui kesahihannya dan disebarkan atas nama agama adalah amat berbahaya. Ini boleh berlaku dalam beberapa keadaan. Contohnya, menafsir ayat-ayat Al-Quran dengan sewenang-wenangnya tanpa mengambil kira konteks ayat tersebut, atau beramal dengan satu amalan, ataupun meletakkan kepercayaan yang didasari oleh hadis palsu. Semua ini boleh membentuk kepercayaan yang kemudian menjadi amalan. Akhirnya, ia menjadi rujukan bagi orang di sekeliling kita. Malangnya, amalan dan kepercayaan ini tidak diterima di sisi Islam. Menyadari bahaya ini yang semakin menural dalam kehidupan kita, sama ada dalam dunia nyata maupun dalam talian, luar negara atau tempatan, saya ingin berkongsi 3 panduan bagi membantu kita memelihara keutuhan kehidupan beragama. Yang pertama, berhati-hati dalam memilih sumber ilmu agama. Saudara-saudara, apabila kita memerlukan nasihat perubatan, kita berjumpa doktor. Apabila kita memerlukan nasihat undang-undang, kita berjumpa peguam. Dalam berjumpa dengan mana-mana doktor dan peguam, kita mahu mencari yang terbaik. Pendekatan yang sama perlu diambil apabila melibatkan nasihat agama, iaitu perkara yang menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Imam Ibn Sirin pernah berpesan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dengan teliti daripada siapa kamu mengambil agamamu. Inilah pesanan yang mengingatkan kita agar meneliti sumber ilmu agama yang diperolehi. Ini berarti tasawur atau kefahaman Islam kita perlu dibentuk oleh guru yang bertauliah, mempunyai kredibiliti yang baik, serta tawaduk dan beramal sesuai ajaran dan dakwahnya. Yang kedua, mengesahkan kandungan ilmu agama. Saudara-saudara, sebagai satu langkah berjaga-jaga, walaupun kita berhati-hati dalam memilih sumber ilmu, terdapat banyak manfaat dalam mengesahkan kesahihan ilmu yang kita terima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan ditanya, dipertanggungjawabkan tentangnya pada hari kiamat. Saudara, pengesahan kandungan ilmu agama merangkumi beberapa lapisan. Kita perlu mengesahkan sama ada sesuatu ilmu atau kandungan keagamaan mempunyai sandaran yang kuat. Maka pastikanlah sandaran itu sahih, kerana setiap ilmu agama mestilah mempunyai sandaran kepada nas-nas agama. Kita juga perlu mengesahkan sama ada sandaran itu difahami mengikut maksud yang sebenarnya. Yang ketiga, memahami bahawa aplikasi fiqh itu berubah mengikut konteks. Saudara-saudara, peribahasa Melayu ada mengatakan, lain padang, lain belalang. Begitulah juga halnya dengan hukum fiqh. Benar banyak perkara asas atau usul dalam ilmu fiqh itu
tidak berubah seperti solat 5 waktu. Namun ada juga hukum cabang yang berubah mengikut konteksnya. Sebagai contoh, kadar mahar atau mas kawin yang terendah atau mahrul misil berbeza dari satu negara ke satu negara. Agak tidak bersesuaian sekiranya penduduk di salah satu negara itu mengambil kadar mas kawin di negara jiran dan diaplikasikan di negaranya. Ini kerana wujudnya perbezaan pada realiti ekonomi, adat dan kebiasaan kedua-dua negara. Dengan ini jelaslah hukum fiqh dalam perkara-perkara cabang agama boleh dipengaruhi oleh konteks sama ada tempat, masa maupun kebiasaan masyarakat tempatan. Inilah antara sebab mengapa kita melihat kepelbagaian fatwa dan pandangan fiqh dalam perkara cabang di kalangan ulama dari negara yang berlainan, walaupun berpandukan sumber yang sama, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Saudara-saudara, marilah bersama kita memelihara keutuhan kehidupan beragama dengan berpandukan sumber-sumber yang sahih. Kerana sesungguhnya keutuhan kehidupan beragama kita pada hari ini akan menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari muka. Setiap ilmu yang kita terima dan setiap amalan yang kita dasari di atas ilmu tersebut akan menjadi bekalan apabila kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Oleh itu, marilah kita pastikan ilmu yang kita pelajari serta amalan yang kita laksanakan sentiasa utuh dan sahih dengan sebaik mungkin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan kebenaran, kurniakanlah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan lindungilah kami dari kejahilan dan kealpaan. Amin ya Rabbal Alamin.